Kita pergi dalam dulu, kita baru kita. Mana mak apa? Kat bawah. Okey, dipersilakan. Tunggu teh dah, tunggu teh. Tunggu teh sekejap. Yang dialungkan ketibaan yang berah, yang boroi lah. Jumpa adik. Allah, dik bangun. Dah besar, dah besar. Okey, teruskan. Kita silakan Mangah untuk bagi ucapan. Okey, sila duduk tetamu saya, duduk. Makcik saya nak bagi ucapan, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, dekat sikit. Mangah kena siapa? Syukur kita kehadrat Allah, dapat kita sama-sama hari ini berkumpul. Daripada adik-beradik akak hinggalah ke anak-anak dan cucu. Syukur kita kehadrat Allah. Tak dengar Terima kasih. Siapa ni tadi, Ika? Terima kasih, Ika bagi peluang Mangah cakap. Tapi tak ada benda pun nak cakap. Dah disuruh. Okey Lepas tu akak harap benda ni, perkara ni, agenda kita seperti ni kita dapat teruskan. Amin. Pada masa dan hari-hari yang lain untuk pengeratan silaturahim antara kita. Yang mana tak dapat hadir, kita ada masa kita akan tunjung dia. Siapa-siapalah yang ada masa. Itu je lah yang kita boleh buat. Kalau boleh buat lah. Kalau tak boleh, bila-bila je lah. Itu je lah. Dah kuat. Okey. Itu je Mangah nak cakap. Itu je lah Kak nak cakap. Tak ada lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Mangah yang memberi ucapan yang ringkas dan padat. Saya harap ahli keluarga dapatlah menunaikan permintaan Mangah. Seterusnya kita Pak Hotel nak bagi ucapan. Alhamdulillah Pak Hotel, yes. Kita jemput ya Pak Hotel kita untuk memberi ucapan serba ringkas. Semua ahli keluarga boleh. Semua ahli keluarga boleh, saya boleh panggil, tak ada masalah. Hello, testing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua pada keluarga Tojo. Gigil ni, baru first time ni duduk depan ni. Sekejap tengok skrip sikit lah. Okey, yang dihormati keluarga adik-beradik Potel lah Potel sebut nama Potel lah senang. Sebab Along pun selalu WhatsApp Potel. Okay, senang Potel lah. Mana Along? Tak nampak Along? Mana Along? Oh, tudung hijau tu lah. Oh, salah ni. Nazana bisnes bagus lah Along. Bisnes okey ah. Oh, sedap ke raya lah. Tak apalah, ni Potel promote ni. Tahun depan minta diskaun sikit. Okey. Ucap apa? Yang dihormati adik-adik Potel, yang terutama Kak Uda, Kak Ngah, adik-adik Potel, yang lain yang lelaki tu semua, saya sebut, saya semua tahu kan, adik-adik Potel. Semoga semuanya dilindungi Allah. Tak lupa juga untuk anak-anak buah Potel semua, alhamdulillah dapat sihat. Yang mana tak sihat tu kita doakan semoga cepat sembuh lah. Semua dah cukup kan? Ada yang tak datang ni kan? Pak Hitam mungkin dia ada masalah sikit lambat. Syukur alhamdulillah. Pagi ni kita dapat berkumpul semua adik-beradik, sanak saudara semua untuk meraihkan menyambut salam Aidilfitri. Ni baru first time kali lah kita buat dekat event hall Abang Tanjak. Tahniah Abang Tanjak yang sponsor event hall kat sini. Wah, dah macam VIP semua tengok Alamak. Yalah, selalunya kita kat rumah Tok Ucu kan. Tahun ni kita nampaknya ada kelas sikit lah, ada support Abang Tanjak, iaitu Pak Ambong kan. Jadi juga Potel ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Pak Ambong yang sudi membenarkan kita menyambut Aidilfitri ini di Hall Abang Tanjak ni kan. Semoga bertambah lagi rezeki Pak Ambong ini, Abang Tanjak. Semoga dimudahkan rezeki, maju jaya dalam bisnes, sehat walafiat hendaknya. Bukan senang nak haruskan makanan apa semua untuk ni. Sebab semua dia yang buat alhamdulillah nampaknya macam berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Ambong. Okey, biar tepuk sikit pada tu event Abang Tanjak. Semoga tonton tahun depan dapat lagi sponsor macam ni kan. Ini bukan murah ni tau ni. Ini tak ada RM5,000, jangan tanya kan. Okey, sini juga Potel ingin minta maaf lah atas pernikahan lah Aiman yang mana tak dapat hadir tu hari. Mungkin yalah ada masalah kan. Sebab ni pun macam mengejut juga kan. Nak dikatakan seminggu lepas tu bapak dia sendiri pun terkejut kan. Yang mana tak dapat, yang mana tak kenal tu kenalkanlah itu siapa? Tak apalah. Nanti bolehlah salam kenal. Menantu Pak Potel lah. Kita tahun ni Pak Potel dapat menantu lah. Senang cerita. Walaupun buat cara sederhana je lah, tak ada sasaran kan. Alhamdulillah, yang penting dia nikah dah cukup lah. Cukup alhamdulillah. Yang mana tu Mira, bolehlah berkenalan dengan keluarga Tok Ucu boleh salam kenal lah. Mana yang kau tak jumpa, boleh jumpa. Yang Tok Aiman, jangan lupa Aiman. Dulu bujang sekarang dah kahwin Kena ingat tu. Jangan ingat bujang dia lagi.
tutup buku lama, buka buku baru. Ingat dua bujang sekarang dah kahwin, ingat dah kahwin tu. Tanggungjawab penting tu. Alhamdulillah, tengok makanan pun alhamdulillah jamuan semua dah bersedia. Terima kasih kepada Bantanjak. Yang mana kalau tak cukup bajet daripada Menteri Kewangan tu boleh PM tepi Okey, kat sini juga Pak Oteh, minta maaf lah Pak Oteh sebagai pentadbir dalam keluarga Tok Ucu ni. Pak Oteh minta maaf lah sekiranya ada kekurangan, salah laku ke, terlebih sekurang ke, terutama pada akak-akak Pak Oteh dan adik-adik Pak Oteh lah. Minta maaf lah, ampunan maaf lah, minta halal lah, terlebih terkurang. Harap dimaafkan lah. Lain tak ada lah. Lain tak ada lah, itu je lah yang Pak Oteh nak ucapkan lah. Dan Pak Oteh sekeluarga minta ampun dan maaf lah kiranya ada salah silap keluarga Pak Oteh di hari mulia ini dapat dimaafkan lah. Dan Pak Oteh cakap selamat Hari Raya, maaf zahir batin semua kepada keluarga Tok Ucu, semoga semua sihat-sihat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Pak Oteh. Dengar ya Iman pesanan daripada seorang ayah. Okey, seterusnya kita boleh jemput mak saya, Mak Uda. Mak saya. Sepatah 2-3 kata. Sepatah 2-3 kata. Mak saya. Saya teringin nak dengar mak saya cakap. Sepatah 2 je tau. Berapa ke? 3 je Sini cakap. Situ. Assalamualaikum semua. Mak sini. Adik-adik semua kerana sudi datang kepada majlis ni. Kak Uda semua. Rasa gembira yang mana yang dapat hadir hari ni. Yang tak dapat hadir tu tak tahulah nak cakap apa. Utamanya adik saya yang sudi ni. Siapa ni? Pak Mung ni. Banyak bertengkur lumur menyediakan ni, menyediakan tu semua. Terima kasih kepadanya semua. Yang bawa-bawa pulang semua tu, terima kasih semua. Kau udah tak bawa, tak ada apa nak bawa. Jangan meja pakai mic, malu-malu. Orang dengar. Okey, itu je lah dari Kak Uda. Selamat Hari Raya semua. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Mak Uda. Macam ucap award. Terima kasih. Tapi tak apalah. Okey, kita teruskan dengan Pak Anda kita mungkin. Pak Anda kita. Ya. Wakil-wakil macam YB. Abang rekod. Ayah ambil, ayah ucap rekod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan hormatnya untuk kepada adik-beradik yang terhormat, adik-beradik semua, Kak Ngah, Kak Uda, Uteh, Sudil, ada lagi tak sebut Aus dengan alhamdulillah kita dapat berkumpul di majlis hari raya untuk keluarga Tok Ucu dengan rasa riang dan gembira lah semua. Dengan dari satu dengan Pak Hitam je tak sampai lagi, dengan maklum lah mungkin ada
lambat ataupun ada masalah masing-masing. Kita doakan semua pemudahkan urusan mereka. Okey, dengan ini Pak Anda mengucapkan selamat hari raya kepada semua adik-beradik, akak ipar, adik ipar, abang ipar, cucu-cucu semua, anak saudara semua. Dari pihak keluarga Pak Anda mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Pak Anda kita. Seterusnya kita beri laluan pada Pak Ambung yang sponsor tempat kita berjamuan hari ini, Abang Tanjak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Encik Ika dan Ketua Pengerusi kita Uti Sa'ari bin Alif dan juga Naib Pengerusi Kak Azizah binti Alif, Kak dan juga kepada kakak-kakak, adik Pambung dan serta anak saudara, cucu-cucu Pambung sekalian. Kenapa sangat ambil gambar macam terkesima sekejap. Baiklah, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih yang pertama kali saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersetuju kita buat hari perhimpunan adik-beradik kita yang pertama kali kita buat di event hall saya pada hari ini. Dan harap kalau boleh, kalau kita tahun hadapan insyaAllah kita boleh buat lagi kat sini. Dan yang keduanya saya ucapkan terima kasih kerana mendoakan kesihatan isteri saya, Mak Bong, agar beliau diberikan kesihatan yang secukupnya insyaAllah lepas ni. Dan tak ada apa lagi nak dikatakan, dan Pak Bong mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Pak Bong. Seterusnya last kita jemput Imam Firdaus. Imam Firdaus. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita semua dapat berkumpul kat sini dekat event hall Abang Tanjak. Kita ucapkanlah ribuan terima kasih kepadanya Mbong sudi betul-betul lumus buatkan sediakan semua tempat macam ni apa semua kan. Kalau tak ada event hall Abang Tanjak ni rasanya kaping lah, kita kat mana lagi kan. Jadi kat sini Ucu pun tak ada benda nak cakap. Ucu nak ucapkanlah selamat Hari Raya, maaf lahir batin untuk seluruh keluarga atau Ucu. Dan kita mulakanlah dengan doa untuk bulan Syawal ni. Untuk kita sama-sama aminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan bulan Syawal yang mulia ini, turunkanlah rahmat dan keberkatan kepada kami semua. Ampunilah kami semua, masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu dan jauhkanlah kami dari sesaan api neraka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kesihatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan dan kegembiraan kepada kami semua. Perbaikilah hubungan di antara kami dan mesrakanlah di antara hati-hati kami, dan tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan yang membawa kebajikan di dunia ini, dan lepaskanlah kami dari kegelapan dosa dan jauhkanlah kami dari segala kekejian, sama ada zahir ataupun yang tersembunyi daripadanya. Ya Allah, Engkaulah yang maha terpuji, Engkaulah yang maha pemurah dan yang maha kaya. Kurniakanlah keberkatan kepada rezeki yang Engkau kurniakan kepada kami semua, khususnya yang Engkau kurniakan kepada seluruh keluarga kami di sini dan juga seisi keluarga, dengan rahmat-Mu ya Karim ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah usaha ziarah hari raya ini sebagai usaha yang diberkati dan dirahmati. Segala amal perbuatan baik kami diterima, dan jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur ke atas nikmat kurniaan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepasnya nanti perpisahan yang sentiasa terpelihara. Permudahkanlah urusan kami dan sempurnakanlah semua pekerjaan kami dengan segala kebaikan dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dah lah, itu tak ada apa lagi lah. Sekian, terima kasih lah. Okey, terima kasih atas ucapan semua adik-beradik. Cuma ada Pak Hitam, Mak Long yang belum sampai kan. Okey, seterusnya majlis diteruskan dengan bacaan talil dan marhaban yang diketuai oleh Imam Firdaus. Imam Firdaus. Jadi kita bolehlah mulakan talil dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami'il ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha, wa khususan ila arwahi Allah yarham Haji Alif bin Muhammad Jani, wa ila arwahi Allah yarham Haji Abdullah bin Alif, wa ila arwahi Allah yarham Muhammad Saifullah bin Abdullah, wa khususan ila arwahi Allah yarhamah Haja Gaya binti Mahad, wa liman ijtamana hahuna bisababihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله